aku lah. Mana futsal kan? Ada depan tu. Mana ada. Gampang. Kau menipu aku lah. Train. Ui, terima kasih. Ya Allah, siapa bagi tadi? Terima kasih, tak pasal. Kawan Kap, kawan Mal ke tadi? Bukan, tengok. Kan kawan aku tu. Kau tengok di depan. Mana ada futsal? Ya Allah, korang tipu lah. Mana ada? Depan lagi. Depan lagi Kau tipu aku, siap kau lagi. Kepala bapak dia mana ada siut. Tanya korang mah. Balik. Aku kena kencing siut. Memang hidup aku ni kena tipu ke? Kau tipu aku. Tak apa. Tak apa, tipu je. Tak apa, aku balik sendiri lah. Malas lah nak ikut kau. Malas. Baliklah kata semua orang. Malas, baju tu. Aku nak baliklah kaki. Aku nak lari. Dia orang tipu aku. Kenapa dia tipu aku? Tidak. Aku merajut. Siapa londeh seluar aku lah. Haram futsal pun tak ada. Apa pun tak ada. Dah dia penat dapat. Dalam dewan. Takkan dalam dewan. Kau ya tak ya ni dalam dewan ni. Kau biar betul futsal dalam dewan. Tak nak aku tanya orang. Segan lah tanya orang. Tak apa. Ni Mal kodok boleh cari sendiri lah. Mal kodok boleh cari sendiri. Kau relax Aku dah macam nampak lah. Oh, sana tu. Itu bukan futsal. Oh, tu sana. Okey, aku dah nampak dah. Betul lah, futsal. Tu. Aku dah nampak dah. Ada kan? Ada. Aku dah nampak dah. Ni taman. Ni taman. Itu futsal. Aku nampak. Tu futsal. Kanda tengah main. Aku nampak kasut. Aku nampak baju kanda lah tadi. Bang. Aku nampak baju kanda lah tadi. Dia tengah main bola. Bapak jauh je. Macam mana aku nak balik ni? Gampang. Weh, tak boleh melintas. Apa kena jalan jauh? Ya Allah. Kau tengok ni. Tu hujung sana baru boleh masuk. Kalau tak nak kau kena lincah kat sini. Kau nampak tu. Tu longkang bukan main besar lagi. Nampak? Macam mana aku nak lincah kat sana? Macam mana? Tu futsal. Macam mana aku nak melintas
ke seberang sana. Pakur man. Bapik kau pakur. Sumpahlah aku nak pakur kat sini. Ni kalau aku pakur sini. Ni. Ni aku nak pakur macam ni. Tengok dalam tak? Weh, dalam weh. Ni macam mana aku nak lompat ke sana? Ada ikan. Ada ikan. Tu kan dia. Nampak ah? Dia tengah main baju warna hijau. Nampak warna hijau. Tu kan dia. Dia bukan power pun bola tu. Cacah ke dia. Weh, ada ikan ke? Ada ikan. Nampak ah? Tu. Nampak ada ikan. Ikan tilapia. Besok boleh buat konten mancing kat sini boleh? Boleh buat konten mancing. Iwak punya ganda. Aku jalan kaki. Dia naik skuter. Balik otak dia. Kami penat lagi aku. Hai kurang. Lompat man. Kau bagi aku pause, aku lompat. Lompat lah. Goyang. Yelah tahi aku lompat. Alah mak banyak bunyi lah kau ni. Hei, suruh daripada tadi. Lompat. Aku lompat. Settle. Train. Terima kasih bang. Ya Allah. Sekejap saya nak jumpa kawan saya. Saya nak jumpa kawan saya. Kawan saya baru kenal dia. Dalam sebelum saya duduk sini saya dikenal dia 3 orang. Kawan saya. Kawan barulah kata. Ni kawan saya. Tu. Kawan saya. Tu. Ikut aku bro. Ikut aku bro. Bahaya. Okay, kita tengok kanda main bola. Aku berjokok ke kanda. Aku tengok kita sokong kanda. Tu ke kanda baju hijau. Kita tengok kanda baju hijau. Tu kanda. Lepas aku main, aku berada seluar londeh. Live bang? Touch screen guys. So aku main bola. Tak nampak mana? Okey, sekejap aku tunjuk. Macam mana nak tunjuk? Tengok. Aku tunjukkan dia. Tu. Tunjukkan dia. Ataukan dia baju hijau. Tak boleh zoom, masa tak boleh zoom lah. Dah update ni tak boleh zoom. Tak boleh zoom.
Tu kan dia. Tu. Baju hijau. Dia dapat. Oh, nampak. Dia sebenarnya bukan pandai main bola. Dia buat pandai. Oh, cool. Kau tengok. Oh, okey, dia bawa. Ush. Dia tahan ke macam Roberto Carlos. Macam Roberto Carlos. Guys, saya sebenarnya nak beritahu korang lama lah. Saya menjumpai seekor telur dinosaur yang lama saya nak beritahu korang. Telur dinosaur ni adalah spesies yang amat berbahaya, guys. Okey. Jadi saya akan review macam manakah telur dinosaurus yang berada dekat sini, guys. Telur dia amat-amat lembek. Seperti telur saya. Seperti telur saya pula. Seperti telur saya ni, dia tak lembek. Dia memang lembek, tapi kalau disentuh tu je keras. Salah guys. Sorry. Ini ada telur dinosaur. Ini bukan telur gampang. Ini cendawan. Cendawan ke apa ni? Cendawan ke apa ni? Dah apa ni? Boleh makan tu. Kau biar betul kan. Sekejap lagi aku makan arwah lagi. Ya. Kau pakai petik aku nak sentuh pun takut. Saya tak nak main berpeluh. Seluar pun tak tukar. Seluar pun tak tukar. Tunggu kanda je lah main bola. Cendawan lah tu. Dia lebih kepada cokodo tu. Kau buat aku ni macam tak sekolah pula. Lebih kepada cokodo. Mana dia ni skuter? Skuter dia kat tepi tu. Oi. Kan kejap lagi aku pendajar dia kan. Aku ambil dia skuter. Bagi tak nampak. Bagi habis bateri. Lepas tu biar dia balik jalan kaki sekali dengan aku. Itu yang dah goreng. Tengah berak ke Mal. Nak balik naik apa nanti? Aku belum main bola pun dah berpeluh lah. Kanda kalau main bola muka padang depan ke? Aku tu dengan Kanda dekat ambil futsal. Kau tahu tak, dia pandai. Dia suruh aku ikut dia. Lepas tu kau tahu dia naik skuter, aku jalan kaki. Bapak aku naik, kau tahu naik apa ni? Naik basikal Bangla kau tahu datang. Aku naik basikal Bangla. Kau sih. Besok kita main besok. Besok kita main besok. Aduh. Besok. Buat apa? Mal, apa ni? Buat apa? Tak faham. Aku takut lah nak balik. Anjing banyak lah. Jom lagi kita balik lagi. Balik lah. Dah 6.30. Sekejap lagi nak sampai rumah. Pukul berapa pula? Kalau pukul 7 pun balik. 7 dah maghrib lah. Lebih kita balik sekarang dah. Rumah jauh lah. Naik lah kaki. Tak boleh. Kalau naik motor kena ban. Ikut Kanda balik. Dia naik skuter, aku jalan kaki.
Ini 3 orang, yang ni 3 ekor. Macam mana aku nak balik? Macam mana aku nak balik? Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Mak aku cakap buat tak tahu je. Mak aku cakap lah, kita buat tak tahu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik Grab man, kau bagi aku duit boleh. Naik Grab rumah lepas tu naik Grab. Ni Grab. Aku sampai bang Grab lah. Bang Grab ke? Oi. Aku tengok burak-burak dengan korang awik hilang. Awik semua tadi awik 3 orang kau tengok dah tak ada lah. Ni aku malah burak dengan korang. Ni awik semua dah tak ada lah. Malas je awek pun dah tak ada. Dah penat lah gua. Ngajuk siap kan korang. Tak ada. Mak dia nak cuy ni, siapa nak cuy? Tengah membaca, jangan kacau aku. Tengah membaca. Lancau. Oh kan. Sorry guys, sorry. Saya tercarut, minta maaf. Saya minta maaf. Tercarut. Bukan bukan. Tak baik bang, tak maaf. Saya janji saya tidak akan lagi mengulangi selepas ini. Bila nak jalan ni? Dia suruh saya berhenti. Tapi bila nak jalan? Daripada tadi sih jalan. Bila nak jalan? Tak boleh tukar. Dia tak bagi saya jalan lah. Kenapa anda berhenti? Dah tu dia tulis situ berhenti, bukan dia tulis jalan. Ni apa benda siap. Dia lain kali tu orang suruh sekolah. Dah kalau tulisan tu dia tulis berhenti, kau kena berhenti. Takkan tulis berhenti kau kena jalan kaki. Cuba tak fikir. Dia nama terang-terang tulis berhenti. Takkan dia tulis berhenti kau kena kayuh basikal. Sabrina, terima kasih Sabrina. Murah sikit Sabrina. Mal balik lah ni kau tengok. Sebab tak aku malas lah dah pergi futsal ni. Korang suruh aku pergi futsal, lepas tu dah tengok kejap, lepas tu suruh aku balik. Lepas tu aku pula jadi orang bodoh nak kena jalan kaki seorang-seorang. Hei, sakit kepala. Dah kena jalan kaki. Kau tahu tak? 12,000 ni tontonan umum tahu. Orang tengok aku.
Ada makcik, ada budak, ada orang tua, pakcik dan makcik. Kau tahu tak, bila aku marah macam ni, pakcik dan makcik tu cakap, ya Allah. Tapi diorang still layan lagi. Kau tahu tak? Cepatlah nak balik. Sabarlah, aku jalan kaki bukan naik basikal. Hei, try bergolek Mal. Baju putih ya. Guys, saya ada jumpa yang benda korang tak pernah tengok guys. Cintaku pun satu. Weh, balik pun nak mandi lah ni. Seharian tak mandi. Awet tu tengok aku. Mal, buat pakor Mal. Kau dah suruh aku buat pakor pula dah. Kenapa ni? Buang tabiat apa korang ni? Nak suruh aku bukan-bukan pula. Suruh aku buat pakor lah. Tak. Rumah kat sana tu. Rumah kat situ. Aku nak panjat dia macam ni. Agak aku nak ikut depan tu. Jauh baik. Wih, penatnya. Ya Allah. Sumpah menyesal aku jalan kaki. Vậy cha có nổ có nổ sudah buat hidung tak? Lihat RM1,000 dalam ni. Korang pergi repost video baru saya boleh? Korang pergi repost video baru saya. Dah ada pola. Puasa ni bukan dia. Pola ni ya. Katak. Pola ni warna emas. Cuba berenang. Sumpah lah nak kena berenang ni Cah. Alamak, awet lagi. Penat.
Ya. Tak abang say hi. Hai. Malu akak ramai sangat ni. Malu aku shoot. Ramai bro. Say hi, hi. Bang cakap hi. Mana? Tapi lawa-lawa bro dorang. Sebab sini dekat dengan UiTM tak silap aku. Tapi dorang lawa-lawa. Dia tegur aku, bang boleh cakap hi tak? Hi tu aku dah macam dah hidup aku di dagu. Jantung bergetar. Amboi. Mal cuba terbang. Kau nak suruh aku terbang macam mana? Gampang. Kan kejap lagi aku pergi rumah Aries kan. Pergi rumah Aries dengan rumah Anik lagi. Aku nak claim baju ni kat Aries. Rumah Datuk. Tak lagi lah, bagi aku mandi dulu. Dah berkicap aku ni. Tok rumah Amai. Taman Amai kan. Ya Amin Ya tak nak main taman ke? Aku nak boleh mandi. Ya dek. Dok abang mal kodok. Tahu. Abang kodok pun boleh lah. Mana kanda dia naik skuter. Kenapa? Okay. Pergi kat kanda. Dia apa? Kau kenal tak? Kau kenal ke tak kenal ni? Kalau kau nak try rasa boleh lah. Kau datang. Kau datang kat sini. Aku bagi alamat Cyber South. Kau datang, kau tengok main sini. Try je. Aku siap sediakan kopi dengan sirap. Ui, kejut aku. Tahu tak apa? Aku sediakan sirap dengan kopi untuk kau minum dulu. Sebab apa? Lepas ni kau dah tak rasa dah kopi dengan sirap tu. Yang sebab apa? Sebab kau akan pergi ke alam bazar. Cuma kau kena standby je lah soalan. Kan tak? Jawapan untuk ditanya nanti. Kalau kau banyak dosa, kau insaf dulu lah. Alam Breza bukan alam Breza, alam bazar. Kau buat main lah benda tu. Bazar Ramadan ke? Aduh, aku tak boleh lah cakap dengan budak-budak ni. Kalau aku cakap dengan budak-budak ni mengarut kau tu. Bazar Ramadan lah. Apalah. Orang cakap lain-lain yang dicakap. Aku dah penat. Sumpah aku dah penat. Tengok depan lah. Penat nak tunjuk muka. Patah balik. Kami tak penat lagi ni. Kau memanglah tak penat. Engkau duduk dekat mana? Gampang. Engkau duduk tidur je sambil baring. Kau tengok aku live. Aku ni yang penat ni. Ui, terkejut aku sial. Maruah terkejut aku. Nanti ada sekejap lah kau tengok.